Semak dengan kenaikan harga minyak. BYD Atto 2 hanya berharga RM100,000. Bersaing kepada Atto 2 memang cukup meriah. Ada Proton X50, Honda HR-V, Mitsubishi X-Force, Chery Tiggo Cross dan macam-macam lagi. Maklumlah, ini adalah antara segmen laku keras dalam Malaysia. Rupa pada Atto 2 lebih bertumpu kepada gaya lifestyle di mana gabungan petak dan bulat adalah sekata dan tidak terlalu menonjol. Senang kata, ia tampak lebih metrosexual. Bahagian dalam Atto 2 rasa menarik dan mempunyai sesuatu yang cukup kemas. Kalau dibandingkan dengan model-model BYD yang lain, Atto 2 terasa lebih matang. Ini juga adalah antara model terakhir yang datang dengan skrin berputar BYD. Maklumlah, rata-rata pengguna pun jarang nak guna ciri ni. BYD Atto 2 dikuasakan motor elektrik pacuan hadapan yang berkuasa 177 PS dan 290 Nm. Pack bateri 51 kWh mampu memberikan jarak perjalanan sejauh 410 km mengikut kitaran NEDC. Tapi dalam penggunaan sebenar mungkin dalam 380 km. Caj pantas DC 30 ke 80% mengambil masa bawah 30 minit sahaja. BYD Atto 2 sebenarnya sangat sesuai untuk kegunaan dalam bandar, tetapi jika anda ingin pergi ke short getaway di Port Dickson, BYD Atto 2 dah mencukupi untuk bawa anda ke sana dengan selesa. Kalau ada yang dah pasang niat nak tukar kepada EV, mungkin inilah model yang sesuai untuk anda.